So ada dekat, maaf ya saya baru ambil telefon, kena buat penulisan 4,000 patah perkataan. Ya, lebih kurang lah. Contoh isu-isu kontemporari boleh cari dekat Google juga, etika dan adab di tempat kerja ke? Ya, kalau ambil pasal etika dan adab tempat kerja, boleh buat tajuk mengenai itulah. Okay. So, setakat ni kita dah pergi sampai literature review. So, saya akan pergi next pula iaitu perbincangan dan analisis. Kat dalam bahagian ni, kena bentangkan hujah dan penemuan anda. Katakanlah tuan dan puan dah jumpa mengenai etika tempat kerja tadi, dah boleh bagi tahu dah apa masalah dia dan apa analisis yang tuan dan puan dah dapat melalui kajian yang dilakukan lah. Contohnya didapati bahawa kebanyakannya orang dekat tempat kerja ni dia menggunakan internet kerana senang untuk cari dia punya tugasan dan sebagainya lah, dan perlu disokong iaitu puan dan puan kena buat yang berdasarkan laman web daripada apa-apa kena tulis dekat situ apa yang dah dijumpai lah dan sebagainya. Saya akan tunjukkan contoh juga yang ni. Ni. Okay, so yang ni tuan pun kena cerita pasal apa dah dapat, pasal dapatan kajian dan analisis. Katalah tuan dan puan dapat tahu yang ada satu, apa kita panggil lebih kurang macam kajian orang lain, kajian lepas yang mengatakan tentang etika pekerja dekat Malaysia ni yang makin menurun. So kena review artikel tersebut dan masukkan dekat dalam dapatan kajian dan analisis ni lah. Tulislah mengikut apa artikel yang dia dapat tu dan huraikan sedikit. Macam ni saya punya ni dia kajian. So kajian yang beresponden lah, so berbeza sedikit, tapi apa yang saya sampaikan dia lebih kurang samalah, di mana setiap ada analisis ataupun dapatan yang tuan dan puan nak tulis dalam ni kena dihuraikan dan kena explain kenapa berlaku macam ni lah. Sikit saya bagi contoh. Macam ni contohlah di sini bagi tahu berpendapatan apa semula, ini saya punya contoh. Untuk tuan-puan dan puan-puan ni kena review sendiri. So bagi tahu kenapa dia terjadi, apa yang terjadi dekat dalam lingkungan-lingkungan tersebut. Okay, dan sebagainya. Isu rasuah boleh juga ke? Ya, isu rasuah boleh sebab dia melibatkan etika kan, terima rasuah. Apa ni baru-baru ni kita dengar pasal immigration kan, yang diorang main apa ni counter counter scaling ke apa tah, yang dia naikkan harga dekat counter tu. Itu pun dah dikira sebagai isu etika lah, integriti. Okay, next. Kesimpulan dan cadangan saya rasa ini boleh selesaikanlah melalui isu perbincangan analisis tadi, boleh bagi cadangan apa yang sesuai dengan tu. Contohnya isu rasuah tadi, mungkin kata lepas ni tak boleh dah buat pembayaran, tak boleh dah nak buat pembayaran menggunakan cash, kena guna dia mesin sahaja, ataupun semua katakan dia bawa barang terlarang kan, sebab isu rasuah ni mostly dia barang-barang yang tak boleh nak masuk ke Malaysia. So dah tak ada dah penggunaan manusia kat situ, kena guna mesin sahaja, apa-apa kena deal dengan mesin untuk kurangkan rasuah tu punya rasuah tu punya aktiviti lah, macam tu. So dan kesimpulan, next adalah rujukan. Rujukan ni adalah macam yang saya beritahu tadi lah, apa sahaja kaedah bacaan yang dah dibaca, apa sahaja bahan-bahan bacaan kena masukkan dekat dalam rujukan ni. Lagi mudah kalau boleh setiap kali membaca dan rasa itu nak diceritakan dekat bahagian perbincangan ni, tulis dekat mana-mana dulu, nanti bila dah nak buat, bila dah sampai rujukan ni dah boleh masuk dah dekat dalam ni lah. Okay, next adalah arahan yang kedua. Lepas sahaja tuan dan puan dah siap kertas kajian yang 4,000 patah perkataan tadi tu, kena buat video, ceritakan sedikit apa mengenai kajian tuan dan puan tu. Buat apa,
dia macam mana, ceritakanlah daripada bab 1 ni sampailah kesimpulan. Okey, yang ni. Sorry, nombor 1 tak perlulah sebab halaman tajuk kan. Start pada nombor 2 sampailah nombor 6 ini. Kita ceritakan apa dia punya terjadi dan sebagainya. Okey. Dekat sini dia kata 20 minit lebih. 20 minit saja. Tapi saya faham 20 minit tu kadang-kadang dia terlalu cepat. Jadinya saya benarkan lebih pun tak apa tapi jangan sampai 1 jam. Dalam 30 minit lagi ke saya terima lagi lah. Kalau 20 minit tepat pun tak apa. Tapi jangan bawah 20 minit lah sebab bila bawah 20 minit dia terlalu cepat dan satu lagi mungkin tak cukup untuk nak masukkan semua benda, nak ceritakan semua benda dekat dalam video tu. Jadinya 20 sampai ke 40 minit tu masih boleh diterima lah. So macam mana nak upload adalah untuk tugasan yang arahan kedua ni, puan dan puan perlu upload ke YouTube dan bagi saya link YouTube itu. Pergi dekat YouTube dan ni lah. Pergi ke YouTube dan upload dekat YouTube dan bagi link kat saya. Katakan macam tak boleh juga lakukan itu, boleh hantar saja dekat link yang saya bagi nantilah. Kiranya tuan dan puan perlu upload video tersebut ke drive yang saya akan bagi nanti. So, untuk tarikh akhir video dan laporan ini, minta sangat untuk take note adalah pada 11 hari bulan 5. Itu adalah tarikh last untuk saya terima apa-apa sahaja saya punya pula yang hilang kat sini. Apa-apa sahaja assignment lah. 11 hari bulan 5. Katakanlah tak boleh lah, saya tak boleh hantar 11 hari bulan 5, tak sempat, minta maaf. Kita tak boleh nak bagi selepas tu sebab bila dah selepas tu itu adalah masa untuk pensyarah untuk semakan. Dia mengambil masa, selalunya pensyarah ni akan ambil masa dalam 2 minggu lah untuk baca, untuk bagi markah. Dan lepas 2 minggu tu kita akan terus bagi markah dan sijil kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay. Ada soalan tak setakat ni untuk arahan pertama dan arahan kedua? Ada sebarang soalan? Okay, kalau tak ada soalan saya teruskan dengan pemakahan pula ya. Kalau ada soalan boleh je tanya terus. Mungkin nanti kan bela-bela tak tahu, kita tak boleh, apa ni, kalau dalam WhatsApp tak boleh nak depan ke depan kan, kita tunggu saya balas apa dan sebagainya. So kalau ada soalan tanya je sekarang. Okay, so next kita nak tengok pula kepada pemakahan. Jadinya pemakahannya sangat senang. Sekiranya ada kualiti kandungan dan analisis, maksudnya analisis dilakukan, hujah yang diberikan tu adalah tepat, adalah yang macam kena dengan tajuk, kita akan bagi saja markah terus di sini. Pemberat dia macam ni, markah penuh adalah 25. So kalau dapat yang cemerlang 50, yang ni dia akan terus bagi 25 lah. Kalau yang ni dia akan bagi kurang sikit dan sebagainya sampailah dekat lemah ni. Okay, markah diperolehi akan diletak di sini. Next adalah struktur dan organisasi. So kat sini struktur dan organisasi ni maksudnya adalah sekiranya tuan dan puan ikut sahaja format yang telah diberi ni daripada nombor 1 sampai nombor 7 ni, dia akan terus dapat markah penuh. So jangan ubah-ubah. Apa yang sudah diberi ikut sahaja dekat dalam research paper tu nanti. Okay. So next, etika penyelidikan dan rujukan kena guna APA 7. Nanti boleh cari kat Google macam mana APA 7 ni digunakan lah, ataupun macam mana penulisan APA 7 ni. So apa sahaja bahan bacaan, macam saya kata tadi lah, apa sahaja bahan bacaan kena letak dekat dalam assignment tadi sebab dia ada markah, 12 markah. Jadi tak kisahlah walaupun bahan bacaan tu melalui majalah sekalipun, kena tulis dekat dalam kertas kajian ni. Next adalah mekanik penulisan dan format. Ikut saja format, pastikan tata bahasa itu betul, ejaan betul,
terminologi yang tepat, pematuhan had perkataan, format yang sempurna. Maksudnya pastikan 4,000 perkataan tu tak lebih lah. Kalau lebih nanti dia kurang markah. 4,000 perkataan ke bawah diterima. So ini adalah jumlah markah lah. So bahagian A 60 markah. So next kita ada pembentangan video 40 markah. Pastikan kualiti penyampaian lisan yang sangat jelas. Maksudnya slide boleh dibaca. Tuan dan puan bila buat video tu kami dengar suara, nampak muka tuan dan puan dekat situ lah. Next, kandungan rumusan ni ambil sahaja yang dekat atas tadi, masukkan dekat dalam slide dan perlu dibentangkan lah melalui video. Next, kualiti teknikal dan visual ini kita punya apa yang kita panggil slide yang menarik, yang cantik, kemas, akan diberi markah lah sebanyak 10 markah dan total dia adalah 40 markah. So bila 40 markah ni, kita akan tambahkan dekat sini lah markah akhir keseluruhan. A tambah B 60 tambah 40 sama dengan 100. So sekiranya dapat markah 100 akan ditulis kat sini lah. Saya dah sertakan sekali dengan rubrik supaya tuan dan puan tahu apa nak buat. Maksudnya bahagian mana yang nak kena diberikan markah lebih. Contohnya dekat dalam pembentangan video ni, kalau kita tengok markah terbesar dia adalah kualiti penyampaian. Maksudnya penyampaian kena jelas, dia punya isi itu sama dengan kertas kajian dan sebagainya lah. So dah tahu dah nak attack dekat mana. That's why kita bagi rubrik lah untuk senang nak faham. Okay. So untuk yang ni, saya akan bagi kepada tuan dan puan supaya lebih boleh tengoklah contoh-contoh. Inilah contoh-contoh lepas sebenarnya. Cumanya kalau nak lagi tepat, boleh nak lagi info, boleh cari dekat Google, boleh cari dekat mana-mana pusat tempat kajian. So, untuk kali ni, saya nak minta tuan dan puan dalam minggu pertama untuk mood yang kedua ini, bermula tarikh 29 sampailah minggu depan, iaitu pada 4 hari bulan ke 3 hari bulan ni, tak silap saya sebentar ya. Sampailah kepada tarikh 3 hari bulan, saya nak minta untuk keluarkan tajuk. Maksudnya berikan tajuk dekat dalam grup, tajuk apa yang nak dibuat dan tema, sama ada tema 1 ke, tema 2 ke, tema 3 ke, sampailah tema-tema yang seterusnya lah. Yang tema yang diberi ni. Tulis dekat situ tajuk tuan dan puan dan tema yang nak dibuat, iaitu tema 1 ke, tema 2 ke, tema 3 ke. Saya bagi seminggu sampai hari Sabtu lah. So dalam masa seminggu tu boleh, kalau nak WhatsApp sahaja, nak tanya macam mana nak dapatkan tema, macam mana dapatkan tajuk. Dan lepas seminggu tu saya akan guide untuk buat yang pertama pula, iaitu bab yang pertama, iaitu ni ekstrap dan pengenalan. Kita akan go through sama-sama. Yang penting kena tahu tema, kena tahu tajuk. Dua perkara tu sangat penting. Okay. Setakat ni okey ke tuan dan puan-puan? Ada soalan ke? Puan nak tanya, tafsir tematik tu itu apa macam matematik Bukan. Nama dia tematik, dia sebenarnya adalah macam konsep. Tematik tu adalah macam konsep lah. Tuan, dia bukan matematik. Sekarang nampak sikit ke ataupun masih blur-blur lagi? Okay. So, ada apa-apa soalan lagi yang boleh saya bantu? Okay, kalau macam tu saya anggap tiada lagi lah. So kalau ada soalan apa semua nak WhatsApp
Dekat group pun boleh, dekat private pun boleh. WhatsApp saja, insyaAllah saya akan jawab dengan cepat lah. So kalau begitu untuk mood yang kedua ni saya letakkan sebagai selesai untuk hari ni dan saya akan bagi dalam group. Saya akan tanya, saya akan bagi kertas soalan, saya akan terangkan lagi sekali dekat dalam group supaya semua boleh dapat.